ada tepat lah. Nama dia Kan yang RM13 pun sama bacaan tepat. Oh, kosong. Bateri habis. Ni fungsi dia untuk tengok isi ataupun kandungan mineral yang ada dalam tanah ni lah. Maknanya kita cucuk yang macam ni. So dia akan tengok berapa. Ada lagi yang paling mahal 1,600. Blue Lab. Dia lagi besar. Cucuk sini kita tengok dia akan keluar sini. bacaan dia. Bacaan dia akan keluar sini. Maknanya kalau dia punya isi dia tu telah 3 ke apa, maknanya dia dah ada baja lah kat situ. Kalau kosong dia. Kalau kosong tak ada apa-apa. Okey, ni salah satu cara lah. Okey, satu cara lagi kita pakai yang ni. Yang ni rasa dalam RM70 kot, lebih kurang. Ini menu macam tu ya. Yang ni dia pH dengan moisture. Sini pun boleh kita cucuk, kita tengok. Mana 6 sebelum 7 lah. Okey. pH dia. Yang apa tu, yang merah. Jadi okey tu. Maknanya okey lah. Kalau tak okey, Dia tak okey dia bawah. bawah daripada 3 Bawah pada 5. Kalau 8 tu berakali. Kita boleh buat zeolite. Ni macam ni. Ataupun satu cara boleh buat macam ni. Oh, cucuk tepi. Kecil. Tapi nak nampak lah, susah nak nampak. susah nak baca. Susah nak baca dia. Ataupun ni juga boleh guna untuk tanah. Kalau kita pergi mana-mana kan tengok tanah. Kandungan dia punya mineral tu berapa? Di situ dia boleh baca Nampak? berapa Kita tengok. persegi je. Mana kalau bawah tu kena zeolite ke dulu kan? Kita tengok lah tahap mana. Naik ni baca tu. Yang naik lagi. Kurang. Mati yo. Oh, 5,5. 5,5. Naik lagi. Yang 6. Oh, naik tu. Naik lagi. Macam Sikit lagi. Masuk tu. Tukar blok. Maknanya 6.2 macam tu. Maknanya tanah ni pun still subur lagi lah sebab 6. Dia 5.5 ke 6.5 maknanya kategori subur, maksudnya dia boleh mengambil semua zat makanan. Ni kita tengok sini kan, kita tengok tempat lain. Lalu tu. Maknanya ni sini sebab ada baja kan. Dia subur lah, kita tengok tanah yang ke dalam sini. Jadi dia akan ukur untuk satu kaki persegi gitu. Maknanya still okey sebab tanah dia ni. Dia ada baja ni. Maknanya tanah still okey. Tengok pokok kita boleh tahu dah. Maknanya still nak cari yang bawah berasid ni tanah yang berselut. Tanah yang berselut apa semua nampak ada selut tu, kita cuba tengok. Aku lopong. Rasa lagi okey lah sebab walaupun Air baja turun. Sebab air baja, so banyak faktor lah kat sini. Nak dapat 3-4 tanah ni susah sebenarnya. Di sini sebab basic tanah dia anggaran macam ni. Tanah sebelah sana tak boleh. Mana lagi subur. Jangan rumput. Empat tanah ni. Dia tengok yang ni. Okey. Benda tu mahal kot. 70. Cari tanah yang berasid. Tak, kita tanah Dewan. Dewan tak ada tanah, sorry. Darah. Dewan tak darah. Kayak apa kayu? Tiram ya, jadi tiram ya. Sampai dia naik pula. Bulu poket tu. Tadi cepat bisanya sampai dia ada sama dengan. Mana bentuk apa lagi ni? Ni. Tua dah. Bodoh makna buat bukti aku cabut. Lepas tu kena pegang satu lagi. Mana? Contoh saya tunjuk contoh. Contoh. Buka sebelah. Okey, bukan sebelah. Buka sebelah. Contoh. Ni, dah ni. Macam tu. Kalau petik sini, pada 3 biji je. Garuk muka jahanam. Jadi macam kena belasan. Okey, terima. Terima. Kita manfaat pokok daripada kering, orang tak kutik. Habis hasil lah. Buat mancing tak? Mancing tak ada. Aku minta kat Peza je.
Dan ni juga guna cek isi baja untuk baja tersebut juga. Jadi dua jenis. Ni aku Gaya upload macam buat apa daun dia cek. gaya. Rasa dalam 110 ke lah, 80 kan tu. Yang ni 240. Murah. Bagi dua kat lain. Lah kosong bateri. Kosong. Bateri dead. Minta ke dia orang ni yang baru. Yang lain. Haru ke haru. Ni. Ajar sini minyak ni. Dah. Lagi tak? Lagi tak? Bawa yang tu tukar. Minta mana yang lain. Minta mana yang lain. Habis bateri. Baju dia, baju dia. Okey, yang ni kita akan tengok. Pocah dah pocah. Pocah dah kau. Tengok dia punya isi dia berapa, kandungan mineral dalam air ni. Ni 0.10.